Boleh tahu tak macam mana nak up to date harga emas hari-hari? Bagus sangat soalan ni. Jadi video ni khas kepada tuan-puan yang beranggapan simpan emas ni kena tengok harga emas hari-hari. Boleh save video saya dulu sebagai rujukan pada masa akan datang. Mengikut guru saya tuan-puan, Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i, seorang pakar dalam simpan emas yang telah pun menyimpan emas hampir 15 tahun tuan-puan. Beliau berkata, nak simpan emas ni jangan tengok harga. Beli je, guna duit lebihan yang kita tak pakai 2 tahunan ke atas ni. InsyaAllah kita pasti untung. Jadi tuan-puan jangan risau tentang harga emas kerana harga emas pasti akan naik untuk jangka masa panjang. Ini adalah sejarah harga emas 5 tahun kebelakangan ni tuan-puan. Tahun 2020 harganya sekitar RM250. Saban tahun tuan-puan harga emas terus meningkat dan hari ini telah pun cecah sekitar RM550. Kenaikan harga emas dalam masa 5 tahun ni sekitar RM300. Kalau tuan-puan tengok harga, tuan-puan hanya bermain dengan emosi sahaja. Tunggu, akhirnya tak bermula pun. Akhirnya tak tambah pun grade emas tuan-puan. Tuan-puan yang rugikan diri sendiri. Jadi tuan-puan, bila tuan-puan ada duit lebihan, dapat gaji, bolehlah menyimpan emas sikit-sikit di akaun GAP Gold Accumulation Program dengan serendah RM100. Yang paling best sekali lah akaun GAP tuan-puan akan nampak harga emas akan dipaparkan di dalam apps Pabigo sendiri. Setiap hari akan berlaku perubahan harga. Tapi berbalik kepada apa yang saya cakap tadi, jangan tengok harga emas kerana ia akan ganggu emosi tuan-puan sendiri. Tahun 2020, hari ini saya masih lagi simpan emas secara konsisten sebab saya ada ilmu. Tuan-puan hari ini masih lagi belum mulakan simpanan emas yang pertama. Nak simpan emas dengan ilmu, bermatlamat, nak kaya dengan emas, boleh rujuk pin video saya ataupun isi borang biru kat bawah ni untuk saya bantu tuan-puan sampai kaya.